Hampa nak tahu dah ada satu hidden gem high tea buffet dekat Crowny Plaza Butterworth saja weh. Setiap hari Ahad pukul 1 sampai pukul 6 petang punya lama weh. Bukan biasa-biasa, ada bihun goreng ni, smoke duck pun ada, goreng-gorengan untuk sodok kata macam-macam lah. Samosa, chicken popcorn, ada juga section roti-roti untuk hampa pilih. Food lover jangan lupa udang oat ada, egg podimas ada, chili crab buat teringat, roasted rib dengan sayur pun ada. Memang heavy tapi mengancam. Kalau rasa nak berkuah, kari ayam ada weh. Nak fresh pun ada dekat sini, macam-macam pilihan. Hampa tengok jok buah pun ada juga kat sini. Kerabu ikan bilis, dia sedap crunchy. Jangan lupa juga pilihan buah-buah segar dekat sini hampa. Tiba terasa nak makan sushi pun ada. Dengan pasta pun aku sempat try. Tengok ada macam-macam jenis. Tengok ada carbonara, ada bolognese. Masak panas-panas depan hampa. Terlihat tak terlihat? Setara, siap. Jom kita try makan. Antara tarikan yang lain ada juga soto ayam. Kuah dia memang padu. Bahagian stesen noodle pun ada, boleh custom ikut selera hampa tahu. Mashed potato pun ada juga hampa tahu. Ni bubuk pulut hitam. Hologan ni buat refresh buat sini memang syurga lah. Ada pikan tart mini, mango cheesecake dalam cup, ada blueberry cake, ada kuih Melayu, kuih lapis, cendol pun ada kalau hampa nak. Semua menarik weh. Chocolate fountain ni memang aku akan ambil setiap kali main sini weh. Sedap weh. Pun ada tengok buat design sendiri, comel tak comel, elok tak elok. Ayak pula macam-macam jenis ayak, free flow ayak tim pun ada. Jadi kepada hampa semua yang memang duk tengah cari high tea buffet yang best dekat area Penang, hampa main saja Crowny Plaza Butterworth ni. Hampa main cuba makan kat sini tau. Wajib try. Jangan lupa hampa book jawai untuk dapat harga RM98. Save je dulu. Nanti hampa ajak geng-geng hampa pi setiap hari Ahad dekat high tea buffet Crowny Plaza. Jangan lupa main weh.